Hari ini Pak Su nak kongsi satu formula belajar yang ringkas ya, ringkas tapi efektif, iaitu SQRRR. SQRRR. S tu ialah survey ya. Jadi kalau kita nak mempelajari sesuatu topik, katalah ada 20 muka surat, kita survey dulu. Survey maksudnya kita tinjau dulu ya, apakah ada subtopik dia, apakah idea utama, gambar raja, graf dan sebagainya, untuk mendapatkan idea keseluruhan. Yang pertama, survey. Yang kedua, Q, question. Kita pastikan kita sediakan soalan sebelum kita membaca ya. Gunakan soalan-soalan semester lepas ataupun soalan di hujung setiap bab ya, yang berkaitan dengan tajuk yang kita nak pelajari. Lepas tu kita pergi R, read. Ya. Kita read, kita baca secara intensif, perenggan demi perenggan, dan kita cuba nak jawab soalan yang kita sediakan tadi. Sambil kita membaca, kita buat nota ringkas ya, mungkin dalam bentuk peta minda dan sebagainya. Lepas tu kita pergi R yang kedua ya, iaitu recall ya. Kita tutup buku, tutup nota tadi, kita cuba recall, ingat balik. Apa dia yang kita telah pelajari tadi. Katalah fotosintesis ada 5 faktor. Kita cuba recall, kita dapat 3. Yang 2 kita lupa. Tak apa. Kita buka balik nota kita cuba R yang ketiga, iaitu revise ya. Kita revise, kita ulang kaji. Kita tutup balik, kita recall lagi sekali. Bila kita recall lagi sekali, kita dapat faktor fotosintesis, dapat 1, 2, 3, 4, 5 kita dapat ingat dan kita dapat faham. Itu menggambarkan anda telah menguasai apa yang telah anda pelajari ya. Jangan lupa gunakan formula belajar SQRRR. Jumpa lagi. Terima kasih.